Ferrari. Team legend lah. Cuma kontroversi sikit bila mana dia dah ada sponsor HP ni, warna biru ni. Peminat-peminat Ferrari tak suka lah kan? Kalau tengok dia punya perubahan warna sebelum ni memang merah kuning je. Tiba-tiba ada pula selip biru kat situ. Dan baru-baru ni dia orang main dekat Miami, biru tu makin banyak pula. So orang tak suka lah. Cabaran sebenarnya bila mana pula logo HP tu pula adalah bentuk ikon. Dia bukan macam workmark. Kalau kita tengok kebanyakan parts pada kereta ni, dia either very vertical panjang ataupun horizontal panjang kan. Of course boleh letak logo, tapi kalau kata benda tu memanjang macam logo macam workmark akan fit very nicely. Betul. Nampak besar betul kan. Kalau dekat engine cover tu okey lah, sesuai lah HP besar tu. Tapi bila mana belakang tu dia susah lah, dia terpaksa letak dua logo kat situ lah. Saya tak suka brand yang bawah Ferrari tu. Apa nama brand tu? Uni something. Saya tak suka dia buat outline putih. Dia tak kena tu kan outline tu kan. Saya rasa sepatutnya ada variation of yang dibuat pada dark background lah kan. End up diorang terpaksa go a safe road, which is outline kan je lah. Saya akan letak Ferrari nombor 1 lah. Oh okay. Ferrari dosa daripada logo. Itulah Mercedes Petronas Formula 1 team. I think rasa undeniably kita akan bias sebagai Malaysian. Yalah, Malaysian. Tapi to be fair, they look very good. The whole brand itself, you memang rasa like this is the peak of F1 brand. Saya pernah tengok brand guideline Mercedes lah. Kalau kita tengok dia punya brand agak konservatif. Dan macam ni bila dia nak masuk dengan Petronas yang pun agak heavy corporate, tapi dia come out dengan something yang agak unik. Sekarang pakai warna Petronas tu kepada brand dia. Warna Petronas tu dah simbolik dengan warna team Mercedes. Seingat saya dia guna macam warna biru or something. Itu waktu dia team BMW. Waktu BMW dia pakai warna biru dia. Awal dia waktu dia masuk dengan Red Bull, dia pakai warna Petronas. Tak lawa lah. Warna Red Bull biru. Ya betul. Campur lah warna Petronas hijau. Saya rasa buat merchandise apa pun semua lawa. Sebab yelah colour silver Mercedes tu campur dengan Petronas punya tu, oh memang masuk lah. Kereta dia lawa kot. Saya rasa kalau Lego kereta dia pun nampak lawa kan. Sebenarnya tahun ni baru saja diorang tukar kepada Adidas. Ramailah tak suka. Sebab Adidas ni dia lebih kepada sport. Dan dia tak kena dengan level Mercedes Petronas punya corporate macam saya kata tadi. Dan Petronas ni pula sejak kebelakangan 2-3 tahun lepas dia dapat sponsor daripada Ineos. Dan ada warna merah kat situ. So dia terpaksa masukkanlah warna merah dekat dia punya branding. Saya nampak involvement kat situ lah. You know my answer. I know your answer, Aiman. Saya tahu Aiman akan letak Mercedes nombor 1.